Kau tahu tak, wira Apple paling terkenal ke Amerika sebenarnya seorang tycoon hartanah. Dengar macam gila kan? Johnny Appleseed, hero yang kita kenal dalam cerita dongeng tu, rupa-rupanya ada satu rahsia besar. Jom kita bongkar sama-sama. Okey, jadi dalam perkongsian kali ni, kita akan selami kisah sebenar Johnny Appleseed, wira dengan sebiji benih. Kita akan tengok macam mana seorang pengembara yang nampak selekeh dan pelik ni sebenarnya adalah seorang genius bisnes yang tengah bina empayar hartanah dia sendiri. Baiklah, ini plan kita. Mula-mula kita akan kenal dulu dengan watak hero yang bawa beg benih ni. Lepas tu kita bongkar misi sebenar pokok apple dia. Then kita intai sikit kehidupan pelik dia kat dalam hutan dan dari situlah kita akan tahu rahsia dia sebagai usahawan yang bijak dan akhir sekali kita tengok macam mana legasi dia terus hidup sampai sekarang. Okey, kita masuk bahagian pertama. Wira dengan beg benih. Jom kita kupas sikit mitos ni dan cari siapa sebenarnya lelaki di sebalik nama Johnny Appleseed. Cuba bayangkan akhir abad ke-18, Amerika masa tu masih liar, kawasan frontier yang belum diteroka. Tiba-tiba muncul seorang mamat ni. Orang lain semua bawa senapang, bawa kapak, tapi dia cuma jalan kaki dengan seguni penuh biji apple. Nama betul dia John Chapman, tapi orang panggil dia Johnny Appleseed. Dan dia bukan jalan-jalan suka-suka tau. Perjalanan dia ni makan masa hampir 50 tahun. Bayangkan, dari hujung tahun 1700-an sampailah pertengahan 1800-an, dia merantau dari Ohio ke Indiana, terus lagi ke barat sampai Illinois. 50 tahun weh. Dan bila dia meninggal pada tahun 1845, masa itulah kisah sebenar dia baru nak meletup. Tapi dia bukan main tabur benih je tau. Oh tidak, dia ada satu strategi yang genius gila. Macam ni, dia akan sampai dulu kat satu kawasan sebelum orang lain datang. Dia akan cari tanah yang paling cun, bersihkan, lepas tu tanam beratus-ratus benih apple. Dah siap, dia pagarkan elok-elok. Beberapa tahun kemudian, bila para peneroka baru sampai, dia pun datang balik dan tada, dia jual kebun yang dah siap. Bijak gila kan? Okey, sekarang kita masuk bahagian 2. Misi sebenar pokok apple. Ni yang buat kita tertanya-tanya. Kenapa apple? Kenapa bukan jagung ke gandum ke? Kan lagi penting untuk makan. Ni jawapan dia. Apple tu sebenarnya bukan untuk dimakan pun. Betul tak? Fikir logik lah, kat kawasan frontier yang serba-serbi tak cukup, mestilah tanam benda yang boleh bagi kenyang. Tapi kenapa diorang ni obses sangat dengan apple? Apa yang istimewa sangat? Jawapan dia senang je. Alkohol. Tepat lagi, hard cider. Kena faham, zaman tu kalau kau minum air sungai, silap-silap boleh mati. Penuh dengan kuman. Tapi bila apple ni diperam jadi arak atau cider, proses tu bunuh semua bakteria bahaya. Jadi, cider ni bukan untuk mabuk-mabuk je. Ia adalah sumber air minuman yang paling selamat. Satu benda yang wajib ada untuk survive. Jadi, buang jauh-jauh bayangan apple merah yang rangup dan manis tu. Apple yang Johnny tanam ni jenis Peter, masam gila sampai kau ludah balik kalau makan. Tapi, apple masam ni lah yang paling power untuk buat cider. Matlamat dia bukan nak bagi orang makan, tapi nak bagi orang minum. Dan fakta ni, ni yang mengubah segalanya. Kita teruskan ke bahagian 3, kehidupan pelik di hutan. Okey. Selain dari bisnes apple dia ni, satu lagi benda yang buat Johnny ni jadi legenda ialah cara hidup dia. Mamat ni memang pelik gila. Cuba kau bayangkan dia ni jalan redah hutan, berkaki ayam je. Baju dia guni kopi yang ditebuk lubang. Atas kepala dia pula bukan topi, tapi periuk masak dia sendiri. Memang nampak selekeh, tapi selain tu dia ni seorang yang sangat warak dan pencinta alam semula jadi sejati. Dia punya hubungan dengan alam tu deep sangat. Sampaikan ada cerita orang dulu-dulu kata haiwan liar pun tak takut dengan dia, seolah-olah dia tu sebahagian daripada hutan. Personality unik macam ni lah yang membentuk imej dia sebagai hero rakyat. Okey, sekarang kita dah sampai kat bahagian paling mind-blowing. Bahagian 4, usahawan bijak. Bersedia? Sebab apa yang aku nak cerita ni akan ubah semua pandangan kau pasal dia. Di sebalik mamat pelik yang pakai periuk atas kepala ni, sebenarnya ada seorang ahli bisnes yang licik gila. Ni rahsia dia, undang-undang tanah zaman tu. Kau tak boleh suka-suka pacak bendera dan cakap, tanah ni aku punya.
Tak boleh. Kau kena usahakan tanah tu. Dan cara paling senang nak buktikan kau dah usahakan tanah tu, tanam 50 batang pokok buah-buahan. Ya, betul. Dengan tanam 50 pokok apple je, secara sah, tanah tu jadi milik kau. Nampak tak game dia sekarang? Dia bukan tanam pokok apple. Dia tengah claim tanah. Setiap satu kebun yang dia buka tu sebenarnya satu lot hartanah baru untuk dia. Dia tengah kumpul aset, bro. Jadi, jom kita bandingkan apa yang kita dengar dalam legenda seorang pencinta alam yang baik hati bagi-bagi pokok apple percuma, tapi realitinya seorang usahawan yang sangat bijak yang jual kebun siap tanam untuk kau untung. Kiranya kebun apple dia ni macam starter pack untuk peneroka baru. Dia tak jual tanah kosong. Dia jual tanah yang dah lulus, dah ada aset atas dia. Dia tak jual pokok semata-mata. Dia jual satu package impian untuk mulakan hidup baru. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian akhir, legasi yang terus berkembang. Jadi, lepas dah tahu semua ni, siapa sebenarnya Johnny Appleseed? Wira rakyat atau ahli perniagaan? Jawapannya, dia adalah kedua-duanya sekali. Dia memang wira rakyat yang pelik tu dan dia juga seorang pemaju hartanah yang genius. Sebenarnya, bila kita tahu sisi bisnes dia ni, ia tak jatuhkan pun legenda dia. Malah, ia buatkan kisah dia jadi lagi gempak dan menarik. Kalau nak ringkaskan, memang sesuailah gelaran ni. Dia adalah seorang wira dengan sebiji benih. Sebab, benih tu bukan setakat tumbuhkan pokok. Ia menumbuhkan sesuatu yang lebih besar. Sebab pada akhirnya kan, legasi sebenar dia bukanlah beribu-ribu pokok apple tu. Bukan. Legasi dia ialah bandar-bandar dan komuniti yang terbina di sekeliling kebun-kebun dia. Setiap satu benih yang dia tanam tu sebenarnya adalah benih harapan untuk para peneroka yang nak mulakan hidup baru. Kisah macam ni betul-betul buat kita fikir kan, agak-agaknya berapa banyak lagi cerita atau sejarah yang kita percaya bulat-bulat tapi sebenarnya ada rahsia yang lagi hebat tersembunyi kat belakang. Fakta ni memang gila dan ada lagi yang lebih pelik akan datang. Kalau kau rasa cerita ni dah gempak, tunggu apa yang kami akan bongkarkan seterusnya. Jadi jangan lupa ikut kami sebab banyak lagi rahsia pelik menanti. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!